Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan pentafsiran kognitif 1 Ikatan 5 2025. Lihat soalan nombor 11 A. Diberi set semester X besar daripada 22 dan kecil daripada 32. Kemudian diberi set P adalah gandaan 6, set Q adalah nombor perdana dan set R adalah nombor genap. Soalan 1 Roman. Senaraikan semua unsur bagi set P, Q dan R dengan menggunakan tata tanda set. Jadi untuk soalan ini kita akan senaraikan semua unsur bagi set P, Q dengan R berdasarkan kepada set semester yang diberi. Kita lihat set semester ini nilainya lebih besar daripada 22 dan kurang daripada 32. Jadi dia bermaksud di sini dia akan bermula dengan nombor 23 sehingga nombor 31. Jadi kita akan ambil di dalam julat ini. Kita tengok set P adalah gandaan 6. Jadi gandaan 6 di dalam julat 23 dan 31 terdiri daripada 24 dan juga 30. Seterusnya set Q. Set Q adalah nombor perdana. Nombor perdana ini adalah nombor yang mempunyai dua faktor sahaja. Faktornya adalah 1 dan juga diri dia sendiri. Jadi nombor yang terlibat di sini adalah 23, 29 dan 31. Seterusnya set R. Set R adalah nombor genap. Jadi nombor genap ni adalah gandaan 2 lah. Jadi nombor yang terlibat di sini terdiri daripada nombor 24, 26, 28 dan juga 30. Baik, seterusnya soalan 2 Roman. Pada raja 7 di ruang jawapan, lukis dan lengkapkan set semester, set P, set Q dan juga set R. Dan ruang jawapan telah diberi kepada kita set semester. Jadi kita akan lukis set P, Q dan juga set R. Jadi sebelum kita lukis, kita tengok dulu di antara ketiga-tiga set ini, adakah dia saling berkait antara satu sama lain. Dan kalau kita dapat perhatikan di sini, untuk set P, unsur yang terlibat adalah 24 dan 30. Dan 24 dan 30 ini juga berada di dalam set R di sini, 24 dan 30. Jadi set P dan QR ni dia saling berpindah, saling bersilang. Jadi semua unsur set P ada di dalam set R. Jadi bermaksud set P ini merupakan subset kepada set R. Jadi untuk melukisnya, pertama sekali kita lukis set yang besar dulu, set R. Kemudian kita labelkan. Kemudian kita akan lukis set P di dalam set R. Ia adalah subset. Kita labelkan sebagai P. Dan seterusnya, kita akan masukkan unsur-unsur yang ada dalam set P dan juga set. Untuk set P, kita ada nombor 24 dan kita ada 30. Kemudian untuk set R, kita tambah lagi, ada 26 dan 28. Dan seterusnya adalah set Q. Set Q dia berasingan daripada set P dan juga set R. Jadi kita buat berasingan, kita buat di sini. Dan kita labelkan sebagai set Q. Dan kita letakkan unsurnya 23, 29 dan 31. Kemudian julat kita tadi adalah di antara 23 dan 31. Jadi kita masih ada lagi nombor 25 dan 27 yang tidak termasuk di dalam set P, Q dan R. Jadi kita letakkan pada set semester. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. SMK Seri Jernih telah mengadakan bulan STEM. Berbagai aktiviti telah diadakan seperti aktiviti mengundian jambatan, pertandingan kapal terbang kertas dan kuis STEM. Ini adalah jadual 3. Kemudian seterusnya terlihat 1 Roman. Kejelapan di ruang jawapan menunjukkan kemudahan yang tidak lengkap. Jadi diberi set J ini merupakan aktiviti membina jambatan. Kemudian set K adalah menerbangkan kapal terbang kertas. Dan juga set S adalah kuis STEM. Lengkapkan kemudahan Venn berdasarkan maklumat di jadual 3. Ini terlihat pada ruangan jawapan diberi kepada kita set J, set K dan juga set S dan juga 22 di sini. Jadi kita akan rujuk balik kepada jadual 3 kita. Pertama sekali kita akan tengok menyertai ketiga-tiga aktiviti di sini, bilangan murid adalah 53.
Menyertai ketiga-tiga aktiviti bermaksud persilangan ketiga-tiga set tersebut. Jadi dia berada di tengah-tengah. Di sini terletak 53. Kemudian seterusnya adalah membina jambatan dan pertandingan kapal terbang kertas sahaja. Ini membina jambatan dan kapal terbang kertas, kemudian dia ada perkataan sahaja. Ini 22. Jadi melibatkan persilangan antara set K dan juga set J sahaja. Jadi di sini telah diberi kepada kita 22. Kemudian yang seterusnya kita akan tengok pula adalah menyertai quiz time sahaja ada 7 orang. Jadi dia melibatkan quiz time sahaja tanpa persilangan. Set S di sini terletak 7. Kemudian seterusnya kita tengok pula untuk bahagian membina jambatan dan quiz time ada 85 orang murid. Jadi di sini dia akan melibatkan set J dan juga set S. Kita lihat persilangan di antara set J dan juga set S di sini. Di sini adalah persilangan set J dan set S. Ya, ada 85 orang. Jadi kita akan ambil 85 ditolakkan dengan 53 yang dah ada. Jadi kita akan dapat kat sini 32 orang. Okay, seterusnya kita tengok pula untuk bahagian pertandingan kapal terbang kertas dan quiz time. Sebanyak 94 orang. Kali ini dia melibatkan persilangan set K dan juga set S sebanyak 94 orang. Jadi kawasan yang terlibat adalah berada di sini. Jadi sama juga macam tadi, kita akan ambil 94 dan tolak dengan 53. Jadi kat sini kita akan dapat 41. Seterusnya kita lihat pula untuk bahagian pertandingan kapal terbang kertas yang melibatkan 136 orang. Jadi ini merupakan keseluruhan set kapal terbang kertas, iaitu set K sebanyak 136. Set K kat sini kita dah ada 22, 53 dan 41. Jadi kita akan ambil 136 tolak dengan 22, tolak dengan 53, tolak dengan 41. Jadi kita akan dapat 20 di sini. Kemudian seterusnya adalah membina jambatan seramai 146 orang. Ini merupakan set J, 146. Jadi pada set J, kita akan tolak dengan 22, 53 dan 30. Dan kita akan dapat 39. Kalau seterusnya terlihat pula soalan 2 Roman. Hitung jumlah murid tingkatan 5 di SMK Seri Jernih. Jadi untuk menentukan bilangan murid, kita akan tambah pada setiap ruang yang ada di sini. Maksudnya di sini kita akan tambah 20 dengan 22, 39, 41, 53, 32 dan juga 7. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 214 orang. Pada seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A1 Roman, kita nyatakan set P, Q dan R kita akan dapat 1 markah masing-masing. Kemudian untuk soalan A2 Roman, kita lengkapkan gambar Raja Van, kita akan dapat 3 markah. Sebenarnya untuk soalan B1 Roman, kita menulis bilangan unsur yang ada bagi setiap set, kita akan dapat 2 markah. Kemudian B2 Roman kita akan dapat 1 lagi markah. Dan keseluruhan yang kita akan dapat ini adalah sebanyak 9 markah. Sebenarnya terlihat soalan nombor 12. Darjah 4 di ruang jawapan menunjukkan taburan kekerapan isim badan bagi 45 orang murid yang menyertai kelab matematik. Soalan A, lengkapkan jadual 4 di ruang jawapan. Lihat ruang jawapan, kita ada bahagian kekerapan dan juga titik tengah. Jadi untuk mendapatkan kekerapan, kita akan tengok kepada kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ini merupakan kekerapan yang telah kita tambah merentas kelas. Jadi pertama sekali untuk kelas yang pertama, kita ada sifar, jadi kekerapan pun sifar. Kemudian kekerapan yang kedua, kelas yang kedua ada 4. Jadi untuk mendapatkan
kekerapan kelas yang kedua ni kita akan ambil 4 tolak dengan kekerapan kelas yang pertama tadi. Jadi 4 tolak sifar, terdapat 4. Kemudian untuk kelas yang ketiga, kita ambil 10 tolak dengan 4, terdapat 6. Kemudian seterusnya kelas yang berikutnya, 24 tolak dengan 10, terdapat 14. Kemudian kelas yang berikutnya, 33 tolak dengan 24, terdapat 9. Kemudian untuk mendapatkan titik tengah, kita akan tambah had bawah dan had atas bagi setiap kelas. Jadi untuk kelas yang pertama ni, 36 tambah dengan 40 bahagi dengan 2. Kita dapat 38. Kemudian 43, 48, 53, 58 dan 63. Sebenarnya untuk soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang murid pada paksi mencantum. Lukis satu poligon kekerapan untuk data di A. Di sini diberi kepada kita skala untuk paksi mengufuk dan paksi mencantum. Baiklah, untuk paksi mengufuk, kita akan ambil nilai titik tengah. Ini adalah paksi mengufuk ataupun X. Kemudian untuk paksi mencancang, paksi menegak ataupun paksi Y, kita akan ambil kekerapan. Jadi kita akan lukis skalanya seperti ini. Itu 2 cm tu, kita akan ambil titik tengah di sini untuk paksi mengufuk. Kemudian untuk paksi mencancang, kita ambil kekerapan, iaitu 2 cm bersamaan dengan 2. Jadi 2, 4, 6 sampailah 14. Kemudian kita akan plotkan graf ini berdasarkan kepada kekerapan yang ada di sini. Bermula dengan kekerapan sifar 4, 6, 14, 9, 12. Dan satu lagi, kita kena letak balik hujung dia adalah sifar juga. Jadi kat sini titik tengah dia kita sambung 68. Sebab untuk melukis poligon kekerapan dia mesti tertutup. Sebenarnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan menggunakan pembaris garis lurus. Jawapan kita untuk soalan 12B. Sebenarnya terlihat soalan 12C. Nyatakan bentuk taburan data tersebut. Jadi untuk menentukan bentuk taburan data ini, kita lihat kepada bentuk poligon kita tadi. Dan bentuk ini adalah pencong ke kiri. Sebenarnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan A, kita mendapatkan nilai kekerapan bagi semua kelas, kita akan dapat 2 markah. Kemudian di titik tengah, betul semua, kita akan dapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, iaitu poligon kekerapan, kita melukis paksi mengufuk dan mencancang yang seragam dan betul, terdapat 1 markah. Kemudian kita plotkan titik-titik yang betul, semuanya kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik tersebut dengan satu garis lurus, kita akan dapat 1 lagi markah. Kemudian seterusnya untuk soalan C, ternyatakan pencong ke kiri dapat 1 lagi markah. Dalam keseluruhan untuk soalan ini, kita akan dapat 8 markah. Baiklah, seterusnya soalan nombor 13. Keluarga Pak Asmadi ingin mengadakan hari keluarga. Mereka bercadang untuk menempah X helai t-shirt dewasa dan Y helai t-shirt kanak-kanak. Jumlah tempahan kedua-dua t-shirt itu adalah tidak lebih daripada 80 helai. Dan jumlah bilangan tempahan t-shirt kanak-kanak lebih 2 kali ganda daripada bilangan t-shirt dewasa. Soalan A. Tulis 2 kata samaan linear selain daripada X besar sama dengan sifar dan Y besar sama dengan sifar yang mewakili situasi di atas. Ini pertama sekali kita lihat situasinya adalah bilangan tempahan untuk kedua-dua t-shirt dewasa dan kanak-kanak tidak lebih daripada 80 helai di sini. Jadi kita akan tulis X tambah Y kurang sama dengan 80. Kemudian untuk situasi yang kedua adalah berkenaan dengan bilangan tempahan t-shirt kanak-kanak adalah lebih 2 kali ganda daripada bilangan t-shirt dewasa. Jadi di sini kita akan tulis Y besar daripada 2X. Soalan yang berikutnya, soalan B.
Untuk cerian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 helai t-shirt untuk kedua-dua pasti X dan pasti Y. Lukis dan lorotkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear di A. Di sini kita akan lukis graf untuk pasti X 2 cm kepada 10, begitu juga dengan pasti Y seperti ini. Dan kita akan lukiskan dua garis yang melibatkan ketaksamaan yang kita sebutkan tadi. Pertama sekali kita akan tengok adalah ketaksamaan yang pertama, iaitu X tambah Y, kita buat sama dengan letak 80. Jadi untuk melukis garis ini, kita akan buat satu jadual dengan ada dua nilai X. Jadi untuk nilai X ni kita boleh pilih secara rawak. Untuk mudah, kita pilih X sama dengan 0. Masukkan ganti dalam persamaan ini, kita akan dapat Y sama dengan 80. Kemudian kalau Y pula 0, X akan jadi 80 pula. Jadi kita ada dua titik di sini, iaitu 0,80 dan 80, 0. Jadi kita akan plotkan garis kedua-dua titik ini. Sini 0,80 dan satu lagi 80 0. Dan kita akan sambungkan kedua-dua titik ini menggunakan garis lurus guna pembaris. Seterusnya, kita tengok pula untuk ketaksamaan kita yang kedua adalah Y besar daripada 2X. Jadi kita akan tulis dalam bentuk persamaan, iaitu Y sama dengan 2X. Jadi kita buat jadual juga. Dan kita pilih nilai X. Kalau kita pilih nilai X sama dengan 0, maka di sini Y juga akan jadi 0. Kemudian kalau kita pilih nilai X sama dengan 30, Y akan jadi 60. 2 darab dengan X. Jadi 2 darab 30 dapat 6. Jadi kita ada dua titik di sini, iaitu 0, dan 30, 60. Kita plotkan pada graf. Ini 0, kemudian 30, 60 dan di sini. Kemudian kita akan sambungkan dua titik ini menggunakan pembaris dan kita akan menggunakan garis putus-putus. Kita menggunakan garis putus-putus di sini adalah disebabkan kita lihat pada ketaksamaan dia Y lebih besar, dia tak ada simbol sama dengan di bawah. Kalau dia ada simbol sama dengan di bawah, semacam X tambah Y kecil dan sama dengan 80, kita akan buat garis padu, itu garis penuh. Coretkan kawasan yang melibatkan kedua-dua garis ini. Pertama, kita tengok X tambah Y tadi, dia kurang sama dengan 80. Jadi bila kurang, dia berada pada bahagian bawah garis. Kemudian untuk Y lebih besar daripada 2X, dia berada di atas garis. Jadi kawasan yang terlibat adalah berada di sini. Kita loretkan kawasan ini. Selanjutnya soalan C. Daripada graf yang dilukis itu, satu Roman, tentukan bilangan maksimum t-shirt dewasa jika t-shirt kanak-kanak yang dibeli ialah 60. Ini tengok pada graf kita tadi, kita ambil kanak-kanak adalah 60. Pada di sini 60. Dan kita tengok di sini, kita unjurkan garis sehingga sampai ke garis graf kita tadi. Kemudian kita turun ke bawah untuk mendapatkan nilai dari sini. Ini nilainya adalah 20 di sini. Ini bila t-shirt kanak-kanak 60, dewasa akan jadi 20. Selanjutnya untuk soalan 2 Roman. Berdasarkan jawapan di C1, hitung jumlah dalam RM yang perlu dibayar oleh keluarga Asmadi sekiranya harga sehelai t-shirt dewasa dan sehelai t-shirt kanak-kanak ialah RM30 dan RM15 masing-masing. Di kat sini kita akan darab saja dengan harga, iaitu 20 helai darab dengan RM30, tambah dengan 60 helai darab dengan RM15. Jadi kita akan dapat RM1,500. Kalau seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan ini. Untuk soalan A, ternyatakan dua ketaksamaan, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Kemudian untuk soalan B, kita melukis pasti X dan pasti Y yang seragam, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita lukis garis X tambah Y sama dengan 80, satu lagi markah. Dan Y sama dengan
2X satu lagi markah dan kawasan melorek satu lagi markah. Kemudian seterusnya untuk soalan C, dinyatakan satu Roman iaitu 20 satu markah, C2 Roman langkah pengiran 1 jawapan satu lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat untuk soalan ini adalah 9 markah. Dan seterusnya terlihat soalan nombor 14A. Diberi bahawa ada dua matrik di sini. Tentukan nilai M dan juga nilai N. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada simbol sama dengan di sini. Jadi ini bermaksud kedua-dua matrik ini merupakan matrik sama. Jadi bila matrik sama, nilai setiap unsur yang ada di sini adalah sama. Contohnya di sini, kita ambil 8 sama dengan 8. 7 sama dengan 7. Jadi untuk dapatkan nilai M, kita ambil M tambah 5 sama dengan negatif 1. Jadi untuk nilai N pula, negatif 2 sama dengan 4M. Jadi untuk jawapannya, kita akan tulis untuk M, M tambah 5 sama dengan negatif 1. Maka M sama dengan negatif 6. Kemudian untuk N pula, negatif 2 sama dengan 4N. Jadi N sama dengan negatif 1/2. Seterusnya untuk soalan B, Izati membeli X biji kek cawan berperisai coklat dan Y biji kek cawan berperisai strawberry. Jumlah kek cawan yang dibeli adalah 25 biji. Kek cawan berperisai coklat yang dibeli adalah kurang 5 biji daripada kek cawan berperisai strawberry. Menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan kek cawan berperisai coklat dan kek cawan berperisai strawberry yang dibeli. Untuk jawab soalan ini, pertama sekali kita akan tulis dulu persamaan yang terlibat. Pertama sekali adalah melibatkan bilangan jumlah kek cawan iaitu 25 biji. Jadi di sini kita akan tulis X tambah Y sama dengan 25 biji. Kemudian situasi yang kedua berkenaan dengan jumlah kek berperisai coklat itu adalah kurang 5 biji daripada kek cawan berperisai strawberry. Jadi kita akan tulis Y sama dengan X tolak 5. Dan kita akan ubah suai persamaan ini menjadi Y tolak 5 sama dengan negatif. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk matriks. Letak 1, 1, 1, negatif 1. Harapkan dengan X dan Y sama dengan 25 dan juga negatif 5. Dan untuk mendapatkan nilai X dan Y, kita akan songsangkan matriks 2 darab 2 tadi. 1 per dengan A darab D. 1 darab negatif 1 tolak 1 darab 1. Dan A dengan D bertukar tempat di 1 dan 1. B dengan C bertukar tanda. Jadi negatif 1, negatif 1 darab dengan 25 dan negatif 5. Jadi untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita akan terus tekan calculator. Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita tekan A, kemudian kita tekan 1 untuk simultaneous equation dan unknown kita tekan 2. Dan kita akan masukkan nilai persamaan pertama iaitu 1 sama dengan, kemudian 1 sama dengan, kemudian 25 sama dengan. Sebenarnya untuk persamaan yang kedua, 1 sama dengan, negatif 1 sama dengan, kemudian negatif 5 sama dengan. Untuk mendapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, terdapat nilai X sama dengan 10. Kemudian kita tekan sekali lagi, dapat Y sama dengan 15. Sebenarnya soalan C, diberi bahawa harga sebiji kek cawan bagi kedua-dua perisai ialah RM2.50. Izati mendapati bahawa beliau hanya membawa wang tunai sebanyak RM50. Adakah beliau mempunyai wang yang mencukupi untuk membayar harga kek cawan bagi kedua-dua perisai yang dibeli? Justifikasikan jawapan anda dengan menggunakan pendaraban matriks. Jadi kata kunci di sini adalah menggunakan pendaraban matriks. Jadi kita akan ambil jumlah kek cawan itu didarabkan dengan harga dengan menggunakan kaedah matrik. Jadi untuk pendaraban kita akan gunakan baris darab dengan tajuk. Di baris kita ada 10 dan juga 15 bilangan kek cawan dan harga kedua-duanya sama
RM2.50 masing-masing. Di sini kita akan buat baris darab dengan laju, iaitu baris darab dengan laju. Jadi 10 darab dengan RM2.50 tambah dengan 15 darab dengan RM2.50. Jadi kita akan dapat jumlah keseluruhannya adalah RM62.50. Jadi adakah cukup? Yang dibawa adalah RM50. Jadi tentulah tak cukup. Dan sebenarnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini, terdapatkan nilai M 1 markah, N 1 markah. Dan untuk soalan B, kita menulis persamaan linear 1 markah, kita tukar kepada bentuk matrik 1 markah. Kita menggunakan matrik songsang 1 markah dan jawapan masing-masing 1 lagi markah. Dan untuk soalan C, kita tulis pendaraban dalam bentuk matrik 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan ini. Seterusnya soalan nombor 15A. Anan memiliki sebilangan tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi di Kangar. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah RM15 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Anan setiap tahun. Untuk soalan ini kita cuma ambil luas tanah darab dengan kadarnya sahaja. Dan kita akan dapat RM45. Dan seterusnya kita lihat soalan B. Pada tahun 2024, Anan menerima pendapatan tahunan sebanyak RM80,000. Ia telah menderma RM2,000 pada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Kemudian diberi kepada jadual 5A ini adalah pelepasan cukai yang hendak dituntut, iaitu RM9,000 untuk individu. Kemudian insurans hayat KWSP RM5,700, kemudian insurans perubatan, RM2,830 dan gaya hidup terhad kepada RM2,500 sahaja. Lihat untuk soalan 1 Roman. Hitung pendapatan bercukai Anan. Jadi untuk menghitung pendapatan bercukai, kita akan ambil pendapatan tahunan, tolak dengan pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Di sini kita akan ambil RM80,000, tolak dengan derma RM2,000. Itu pengecualian cukai. Kemudian tolak dengan RM9,000 untuk pelepasan cukai individu, tolak dengan RM5,700 untuk insurans hayat dan KWSP, kemudian tolak dengan RM2,830 untuk insurans perubatan dan tolak lagi dengan RM2,500 untuk gaya hidup. Dan kita akan dapat di sini RM57,970. Sebenarnya untuk soalan B2 Roman. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Anan pada tahun tersebut. Jadi kita akan tengok pada jadual 5B ini. Jadi banjaran pendapatan bercukai Anan adalah RM57,000, iaitu berada pada baris yang ketiga di sini. RM50,000 RM1 sehingga RM70,000. Dan kita pecah kepada 2. Kita ambil nilai RM50,000 yang pertama, jumlah bayaran yang perlu adalah RM1,800. Kemudian untuk nilai yang berikutnya, kita akan darab dengan 14%. Jadi di sini, kita akan ambil untuk nilai RM50,000 yang pertama adalah RM1,800. Dan kita akan ambil nilai baki tadi. Untuk nilai baki, akan tolak RM57,270 tolak dengan RM50,000. Darabkan dengan 14%. Ini kita akan dapat RM1,115,80. Jadi untuk mendapatkan cukai keseluruhan, kita tambah nilai pertama dan nilai baki tadi. Itu RM1,800 tambah dengan RM1,115,80. Dan kita akan dapat RM2,915,80. Sebenarnya untuk soalan B3 Roman. Setiap bulan gaji Anan dipotong sebanyak RM210 untuk potongan cukai bulanan PCB. Maka Anan perlu membuat bayaran baki cukai pendapatannya kepada LHDN. Berikan justifikasi anda. Jadi pertama sekali kita akan ambil RM210 tersebut, darabkan dengan 12 bulan.
Jadi kita akan dapat RM2,520. Itu nilai yang telah pun dipotong daripada gaji Anan. Kemudian terlihat di sini tukar yang perlu dibayar tadi adalah RM2,919.80. Jadi di sini PCB kurang daripada nilai tukar yang seharusnya dibayar. Ini bermaksud Anan perlu membayar baki cukai kepada pihak LHDN. Justifikasinya kerana PCB kurang daripada kad. Pada seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan A, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Untuk soalan B, 1 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman, langkah pengiraan di sini berserta dengan nilai pertama dan nilai baki, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 3 Roman, kita mendapatkan nilai PCB 1 markah, kemudian ternyatakan Anan perlu bayar baki kepada LHDN 1 markah berserta dengan justifikasinya 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 10 markah untuk soalan ini. Pada seterusnya kita masuk soalan bahagian C. Itu soalan nombor 16. Ferit merupakan seorang ketangan kerajaan bila tinggal di Taman Mas Jaya bersama isteri dan 3 orang anaknya. Lihat soalan A. Dia melayari internet untuk mengetahui harga pakej pelancongan. Di sini kita ada Rehlah Tours dan juga Istanbul Travel. Tentukan agensi pelancongan manakah yang harus dipilih Ferit. Justifikasikan jawapan anda. Jadi pertama sekali kita tengok pada harga bagi kedua-dua pakej. Untuk Rehlah Tour dalam asas 8 dan Istanbul Travel dalam asas 6. Jadi kita kena samakan dulu asas bagi kedua-dua nilai pakej ini. Jadi kita akan tukar kepada asas 10. Pertama sekali kita akan tengok untuk Rehlah Tours, itu harganya 12106 asas 8. Kita akan tukar kepada asas 10, darab 1, darab 8, kuasa kepada nilai tempat. Nilai tempat di sini adalah 4. Tambah dengan 2 darab 8 kuasa 3 tambah 1 darab 8 kuasa 2 tambah 6 darab 8 kuasa 0. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat RM5,190. Ini untuk Rehlah Tour. Kemudian kita tengok pula untuk Istanbul Travel. Harganya adalah 34115 asas 6. Kita akan tukar asas 6 kepada asas 10. 3 darab 6 kuasa 4. Tambah 4 darab 6 kuasa 3. Tambah 1 darab 6 kuasa 2. Tambah 1 darab 6 kuasa 1. Tambah 5 darab 6 kuasa 0. Tekan kalkulator, kita akan dapat RM4,799. Jadi di sini yang lebih murah adalah Istanbul Travel. Jadi kita akan pilih untuk Ferit adalah Istanbul Travel. Jadi justifikasinya adalah lebih murah. Sebenarnya dari segi pemberian markah, kita dapatkan nilai untuk Rehlah Tour 1 markah, Istanbul Travel 1 markah, kemudian kita pilih berserta dengan justifikasi 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan 16A. Berikutnya soalan 16B. Ferit ingin menggunakan pulangan pelaburan dalam Amanah Saham Bumiputera untuk percutian menyaksikan perlawanan bola sepak tersebut. Di sini Ferit telah melaburkan RM200,000 pada 1 Januari 2024 yang bernilai RM1 seunit. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2024, ESP telah membayar dividen sebanyak 4.60%. Kemudian Ferit ingin menjual semua saham yang dimiliki dengan berharga RM1.30 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan Ferit. Di sini kata kunci adalah nilai pelaburan. Untuk mendapatkan nilai pelaburan, kita akan ambil jumlah dividen tambah dengan keuntungan daripada hasil jualan saham. Baiklah, pertama sekali kita tengok dari segi dividen terlebih dahulu. Dividen adalah 4.6% daripada 200,000 unit. Jadi kita akan dapat RM9,200. Kemudian dari segi untung dia jual, di mana untungnya adalah 30 sen bagi setiap unit. Jadi 0.3 darab dengan 200,000. Ini dia akan dapat RM60,000. Kemudian untuk 100 pulangan, akan tambah dividen
dengan keuntungan jualan tadi per dengan harga asal dia labur tadi iaitu RM200,000 dan darabkan dengan 100%. Dan kita akan dapat 34.6%. Sebenarnya dari segi pemberian markah untuk soalan 16B, kita mendapatkan nilai dividen 1 markah, keuntungan jual 1 markah, kemudian langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16B. Kalau seterusnya soalan 16C, anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Kita lihat terus pada soalannya. Lukis dengan skala penuh pelan bagi piala tersebut. Ini kita akan lukis pelan. Pelan ini merupakan pandangan dari atas. Jadi apa yang kita akan nampak bila kita tengok dari atas? Kita akan nampak A, B, C, D ini. Kemudian kita akan nampak L, K, J, M ini. Ini dua-dua ni, bentuk ini kita akan gabungkan. Kita lihat di sini tapak lebih luas, jadi cara gambaran kasarnya dulu, kita akan lukis tapaknya dulu. Tapaknya bentuk segi 4 tepat macam ni. Dan panjangnya adalah 8, lebarnya adalah 6. Tengok di sini ada 6. Kemudian A, B, C, D di bahagian atas tu, dia merupakan segi 4 sama. Segi 4 sama, panjang dan lebarnya adalah 6. Kemudian dia berada di tengah-tengah, jadi kita akan lukis segi 4 sama di tengah-tengah ni. Jadi, kat sini 6. 6 ini akan jadi 1 cm, sini akan jadi 1 cm. Ini adalah pandangan bagi pelan piala tersebut. Jadi kita akan lukis dengan menggunakan nilai ukuran yang sebenar. Pertama sekali kita akan lukis tapaknya terlebih dahulu, iaitu panjangnya 8 dan lebarnya adalah 6. Kita gunakan pembaris. Kemudian kita akan lukis segi 4 sama di dalam segi 4 tepat ini, panjangnya adalah 6. Ini lebih kurang macam ni. Pastikan kita menggunakan pembaris untuk mengukur ukuran yang tepat. Jadi kat sini adalah 6 cm, ini 1 cm, ini 1 cm, sini 6 cm. Untuk soalan ini kita cukup sekadar melukis tanpa perlu melabel uju dan melabel ukuran. Cukup sekadar kita lukis saja. Di sini dari segi pemberian markah, kita lukis bentuk yang betul dan dapat 1 markah. Kemudian kita melukis garis-garis dengan panjang yang betul 1 markah dan ukuran yang betul dan markah keseluruhan rajah 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16C. Sebenarnya soalan 16D. Bahagian 11 ialah graf jarak masa yang menunjukkan masa yang diambil oleh Ferid dan keluarga semasa menghadiri 2 perlawanan di stadium yang sama pada hari berbeza. Sini AB adalah masa diambil oleh Ferid sekeluarga untuk berhenti bersarapan di sebuah restoran Asia sebelum meneruskan perjalanan ke stadium pada hari pertama. Kemudian OE adalah perjalanan hari kedua. Soalan 1 Roman. Itu masa dalam minit Feris dan keluarga berhenti untuk sarapan. Jadi untuk sarapan dia berhenti, dia tengok pada garis mendatar graf iaitu AB. Ini adalah tanda berhenti sebab jaraknya masih 50 tetapi masanya berubah. Jadi 46 tolak dengan 16, kita akan dapat 30 minit. Sebenarnya soalan 16D 2 Roman, kira purata laju dalam kilometer per jam yang diambil Ferid dan keluarga untuk ke stadium pada hari kedua. Jadi pada hari kedua kita akan ambil graf OE di sini. Ini graf OE untuk purata laju, kita akan ambil jarak bahagi dengan masa. Jarak di sini adalah 100, masa dia adalah 76 minit. Jadi kita akan ambil 100 per dengan 76 ini kita bahagi dengan 60 untuk tukar kepada unit jam. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 71.05.
Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan D1 Roman terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan D2 Roman, angka pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16. Dan secara keseluruhan, soalan 16 kita akan dapat 15 markah. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk menonton video yang seterusnya. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.